Seorang ayah beri kemaafan terhadap salah satu orang guru yang mana bawa kereta patut tak sengaja pergi tepuh anak dia sehingga anak dia meninggal dunia adik kakak dia. Pertama sekali amba kena royak dulu dah kata video ni amba takak pada hari ni, hari Isnin tanggal 13 bulan Mesayun 2569. Takut-takutnya adik kakak dia pergi ikut tengok pada ketika lain. Jadi lelah ni sangat kecoh benarlah di dalam media sosial, terlebih dahulu di Malaysia adik kakak. Dengan kerananya pada kemarin hari yang telah lepas, hari Ahad tanggal 12 bulan Mesayun 2569, selepas daripada semaya Zuhur di salah satu buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan SMK Tanjung Mas. Tu dia kalau Jepang kok tu kau adik kakak dia. Jadi selepas Zuhur kemarin lebih kurang jam pukul 1.30 mengikut masa tempat ataupun pukul 12 tengah hari kalau kita tengok masa di negara Thailand ni adik kakak. Lepas daripada semaya Zuhur ada dua orang pelajar umur lebih kurang 13 tahun. Pelajar wanita. Tu dia. Jadi pelajar saat ni adik kakak baru sudah semaya Zuhur kat turun daripada musalla, turun daripada masjid kerana nak pergi buat urusan selepas pada itulah mai duk pakai kasut. Pakai kasut dia kakak tiba-tiba ada salah satu buah kereta. Kereta saat ni mari gum, mari boleh jadi mari jejak minyak gapo gitulah. Mari gum patu tepuh ke pelajar dua orang duk tengah pakai kasut selepas daripada dia turun musalla. Tepuh gum dua orang. Maka pelajar dua orang saat ni meninggal dunia seorang, lepas tu ada sakit cedera parah, lalu ni duduk berubat di hospital seorang adik kakak. Pelajar yang meninggal dunia saat ni adik kakak nama dia Nur Fatimatul Hawa. Umur dia lebih kurang 13 tahun. Setelah mana dia meninggal dunia saat ni juga, orang pun beritahu kepada ayah dia lah. Memang pihak keluarga dia ni pun sangat berkejut gapo lah adik kakak sebab berlaku sedemikian tu saat ni. Maka berlaku semacam tu saat ni, jenazah gapo ni gak buat klik gapo ni lah, urus mengikut upacara dia. Pada hari ni adik kakak mengikut satu laporan berita daripada Harian Metro. Dia telah buat wawancara terhadap salah satu orang lelaki yang bernamanya Muhammad Azzuddin Abdullah, umur lebih kurang 43 tahun. Jadi Muhammad Azzuddin Abdullah saat ni dia ni merupakan ayah bagi seorang adik perempuan yang telah meninggal dunia hak bekas kena tepuh kereta saat ni. Jadi Muhammad Azzuddin Abdullah saat ni dia kata dia ni sebagai bapa, saya memaafkan guru berkenaan. Dia beri kemaafan terhadap guru tu saat ni. Dia maaf terhadap guru tu saat ni adik kakak dia yang mana guru bawa kereta patut pergi tepuh anak dia. Dan selebihnya saya juga serahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Bagi nak siasat periksa gapo tu hak tukar kepada polis lah. Di sisi dia tu ayah dia saat ni adik kakak dia beri kemaafan kepada terhadap guru yang tepuh anak dia itu saat ni. Dia kata itu buatlah mana ada takdir Tuhan gapo siap dah adik kakak dia dah. Walau bagaimanapun adik kakak, undang-undang tetap jadi undang-undang. Guru saat ni umur dia lebih kurang 50 lebih dah, dekat-dekat 50, 54 ke 57 gitulah. Mengikut undang-undang saat ni guru adik akak hari ni kena remeh. Kena reman. Reman ni kena pergi bubuh dalam lokak lebih kurang 2 hari adik kakak. Hari ni dah juga besok hari. Yang mengecutkan hati orang dalam masyarakat ni adik kakak, dia ayah dia saat ni beri kemaafan. Beri kemaafan serta royak kata waklah mana ada itu takdir Tuhan adik kakak dia. Tapi ada setengah pada setengah kita ada berlaku semacam ni enggak ada kakak. Memang lah minta kau tu minta kau ni, tetapi seorang ayah ni dia beri kemaafan. Tapi hak mengikut undang-undang dia harap kerah beri kepada pihak pegawai sedadu untuk jalan lanjut, untuk jalan siasatan adik kakak dia dah. Inilah kes yang berlaku di salah satu tempat di Kuala Lumpur, Kota Baru, negara Malaysia adik kakak dia. Lagu mana adik kakak berasa berkenaan dengan maklumat khabar berita ni, cuba tunjuk pandangan bersama di dalam ruang komen kita di bawah. Kalau pia nak beli komputer, laptop, notebook tangan 2 tapi kualiti seperti tangan 1, ingatlah kepada kedai IT Com Service terletak di Yak Rangnya 5, wilayah Patani adik kakak dia weh. Printer pun ada jual juga sini adik kakak. Kalau kita nak buka office, nak buka pejabat, nak beli kepada adik-adik pelajar ke dengan jumlah sikit, jumlah banyak, boleh kita ingat kepada kedai IT Com Service. Maklumat lebih lanjut, nak tahu lebih lagi, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah ni selalu dah adik kakak dia. Kedai dia adik kakak terletak di hadapan pejabat daerah ataupun Tiwakan Ampere Yak Rang, wilayah Patani adik kakak dia.